Kalau. Ada lagi ya jolok. Ada ekor giku. Oh, gerak aku. Wah, gila. Jalan. Jangan eling gitu Allah takut aku. Sengguk apa sengguk kat bawah. Nanti jadi iling masuk awak. Allah, macam dok masuk sikit. Oh, gitu alhamdulillah. Oh. Lagi lalu layar aku. Apa gitu? Hai guys, kita mulakan video dengan kena miskot dah pagi ni. Kamera rolling. Action. Hai guys, selamat pagi-pagi. Lewat dah sebenarnya ni. Ni duduk dekat spot. Lepas tu testing dah tadi. Malah lagi nak buat video. Ada miskot dah kena potong sikit. Lepas tu hari ni kita bawa siapa dia ni? Pak Usuh Patah. Abang dia Pak Usuh Patah. Hari ni kita akan kedai 2 orang lah. Kiri kanan. Kita akan pergi setiap unjang mana ada ni. Jadi gitulah. Macam biasa aktiviti kita. Cari umpan bagi dah. Lepas tu kita akan kedai slow-slow dekat unjang. Beres ada AC. Macam biasa saya dah. Jatuh dah mata belakang tu dah. Dah. Nagi kau pipi. Kalau mata belakang tu makan jasa homo, kalau gantung gini pipi ya homo. Ya lah. Jangan kena klub makan kali. Enak. Nanti lepas pahat ni tu. Hai, kuat jetik dah. Hai, kuat jetik dah. Tak apa, pik kalau lulusan. Eish, Allah. Oh, ada. Ada ya. Oh. Alhamdulillah. Ada. Ada arah. Aku tak ada habis pusing je. Tak ada set cloud marah tak upah dia lagi. Allah lokoh ya mu. Bongoklah. Hai, dah upah payah ni. Lokoh ya. Gua rasa agak jauh dah. Oh, naik mata kanan saja. Lekat dah ni kalau kira. Malam ada barang. Kan? Oh, mantap Usuh. Sesuaikan. Kita kalau dia baikkan agak. Lepas dia. Kosong. Bareng. Allah. Enggak. Kali lu. Ada lagi. Enggak. Ada lagi. Buang. Kalau. Ada lagi ya jolok. Lagi. Gigi dah ya. Oh, Gigi dah. sedap gigi ni. Oh, lawak sepatah ini pak sepatah tangannya. Oh, gigi.
kilo, 3 kilo, 4 kilo ni. Aish. Ada ekor giku. Belitung. Apa begitu? Ya, mula. Oh, alhamdulillah. Wah, nak kait tak kena. Saya mak ke bawah dagu. Ayo, langgas tu. Langgas tu. Gerak. Tu. Tiga, 1, 2, 3. Ada Kalau mari je ni tu je. 3 kilo ada ya. Tak apalah itu. Tak apalah. Apa puasa nganyek dah ini puasa. Baru marah Allah lah ya. Rasa macam nak kena kagak ada laju ni. Pada tu. Kau lah. Ikan ada tapi sekarang ni masalah kita upang payah. Upang habis dah dia dapat 5 ekor je. Dah selah. Ada? Ada mojo. Ni kita pindah spot dah ni. Spot ada ikan tu main skor berapa kali. Kek apa? Oh, kursi aku tak amal dah nak expired. Allah, ikan god. Ikan god. Kita tak jadi ikan god. Ikan ni bukan upah gigi, upah orang. Ya, upah dapat dah 3 ekor. Tambang dapat 1 ekor. Ya ni. Kau sedap milih hari ni. Sabar jangan lepas gitu. Nak lepas ni. Laka. Apa hang tu pula? Ikan tambah ni seekor je. Kali ya gerik tek. Allah sayang. Sayang. Hai, ada kai hajo. Sampai hok payah dah. Aduh. Gerak aku. Gerak aku Oh, lokok. Ada. Payah nak boleh kau makan. Dia buat tak lekak lah. Dia buat lokok lah. Berit kucing apa? Tak punya berit. Jangan lopak tu dah. Dah lopak ada chat tu. Oi, rasa berkasa.
Wallah kok. Jada ambil kita gitu. Ambil ke ujung tu mau tu dah lalu. Mana ikan? Tak apa dua aja. Oh. Oh, rasa ni je. Rasa dah tanggup 4 kilo ni. Tanggup 4 kilo ada ni. Tak tobik lagi. Gerai. Tutup apa dekat. Oh, sakut dagu. Wah, gila. Bismillahirrahmanirrahim. Naik atas. Allah, tak kena lagi. Oh, pok bahan lo. Okey. Liter mula. Payah tu. Apa jadi kalut gitu? Huh. Alhamdulillah. Oh, tengok sakut mana? Sakut bawah. Jadi kau rezeki lagi. Dia tali dia bolong lagi tu. Bahaya buat sini tu. Masuk ikan ni bolong tali tu lagi. Ha? Tak boleh. Jaga eh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu sama. Sama lah. Pasal saya tu kau 4 kilo. Wah, cocok perut darahnya ikan ni. Bahaya. Kita selah rasa apa dia makan juga. Tapi makan nak tengok duk bawah dagu. Bawah dagu mata kan. Pok beli tembul. Mau ni duk pipi. Nanti kan gatung. Ni lah solid sikit ni tekan. Tekan gatung. Alhamdulillah. 4 kilo ni. Kau 3 juga 3 lebih tau. Kau tak ada minyak tu. Kau ni kira gaji ni. Haji mana ni? Dia tali bolong. Ikan tengah makan. 2 kali aku mati. Pagi tak ada dah sekali. Itu ni pukul 3.20. Air suruh rapat. Kau suruh rapat lah. Sebab pasang 2 gitu ni. Untuk dengar dulu. Kau buat apa baru. Tengok ada setengah jam lagi gitu kau. Kita heling-heling dalam mata. Ya, air dah macam mana hari ni? Okay guys, sekarang ni pukul 4. Kita orang balik dekat spot yang dapat belas tadi. Ada set. Tak tahu dia ada. Tadi berapa kali lokal sini? 2 kali. 2 kali lokal boleh endek saya ikut. Tak kena. Tu pok
bahas Belitung pula. Kuat Belitung. Kata dah. Nak naik gas dulu, jangan baru ikan makan. Baru pekai. Alhamdulillah ada juga. Sebab belum petang. Gula. Nawai ni besar mana Apa cuy kau? Buat. Hidup lagi ikan tu. Oh, awak pergi kat tu. Baiking dah. Oh, woi. Takut homo kali limpah lagi tu. Ha? Cabut dah. Tak apa tu lagi. Tu dah. Apa dah. Mai ikut Vega tu. Nak guys. Mana ikan tu? Oh, nak pakai lagi. Oh, ikan ini. Biar. Bokok guys. Bokok? Elok. Guide tu putus tu. Masuk dah lah. Tadi guide dia kena. Ya. Ha ni jalan. Jangan eling gitu Allah takut aku. Sakit. Sengguk apa? Sengguk kat bawah. Mesti dia eling mati awak. Allah, macam mana dak masuk sikit. Oh, gitu alhamdulillah. Oh, jaga. Mari dah gala. Lagi lalu pelaya aku. Apa gitu? Dengan Lagi lalu pelaya aku. apa itu? Aku ikan apa gitu? Kita takut ikan. Apa ya kalut sangat ni? Kalut dah. Ikan tak lupa. Makan molek duduk dalam mulut. Oh, duduk situ. Macam 1, 2, 3. Allah asal. Apa? Aku sini. Oh, gaib manja. Alhamdulillah. 5 kilo ni. Juga guys. Ikan kita pelaya. Wah, pelaya tekak kat dah kot. Tak ah. Tengah nak kau. Tapi nak buat mata pelaya tak ada pelaya tu. Mata. Oh. Hari gigi aja. Sedap. Alhamdulillah. 4 kilo ni. Pak target macam 5. Apa gemuk balik ni? 5 ni tau. Macam hukum balik. Kalau belok ekor atas 4 kilo. Hidup lagi tu cakap takut.
Alhamdulillah. Balik ke ya lah dia. 5. Suka dah. 3 ekor. Makan belakang ni kalau kira ni. Ali ikan selah ni. Dia ambil mana tak melih lah tu. Tapi gitu masalah kita drop Apollo. Boleh. Oh. Bismillah. Repeat. Ada barang ni. Sini ada barang. Hey guys, ni mau pekan orang kata last spot lah singgah sebab ni spot yang kita mari awal pagi tadi. Dia ni pun slow ke bawah dah ni. Ni spot last. Dia pusing 2-3 kali. Kalau tak makan kita shoot balik darat tu kan. Sekarang ni pun pukul 5.20. Tahu takut dia nak tambah pun tak sekor lagi sini. Makan kan. Aku dia makan dah dia ingat lokor. Lepas tu gulung sampai dekat batu tu baru dia tegang. Dekat molek tu ni. Takutlah dia kita lekat molek. Jangan geleng weh. Apa dah dia jeti. Ingat habis upang gulung nak tengok. Jaga batu ya. Jaga batu. Lagi. Tutup dekat. Dekat molek dah dekat ni. Tak ada bersaing. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, garik. Tergigi je. Kenapa ijab bawah? Bismillah. Alhamdulillah. Masuk dalam. Masuk dalam. Jaga kaki jaga. Gitu. Alhamdulillah. Ikan keempat. Cabut apa guide ni? Makan molek. Makan molek. Dia mana ada tu kita tahu dulu. Mata nak cabut. Bukan tanah mata kau. Tupang. Mata tupang sekor. Ya. Teruk dah mulut. Kilo ni. 4 kilo. 4 kilo ada ni. Alhamdulillah. Dia bagi lagi. Dapat tengok dah teh. Kata ada upang dah gulung. Ingat nak balik tu. Sampai dekat batu sik. Repeat dulu. Kita pusing 2-3 kali ke. Alif. Ia jadi buah tamu. Pukul 5.40. Lepas tu pukul 6 dah ya. Sekali lagi pusing 2-3 kali ya. Pusing 2-3 kali. Ya, tak ada. Baru kita balik.
tonggak. Oh, apa kan dia? Ada ni. Ada dia kata kali ah ni. Apa kan dia? Habis upet dah lah kita. Dia nak suruh balik ke tu. Kuku apa ni kelapa ni? Kali aku kan. Ada macam ni tak ni tu potong gitu. Molek lagi. Tu pegadah. Wow. Habis ni. Kali lagi. Lagi. Lembek apa? Ibu tadi tak ni tu. Mula. Kali lagi. Okay guys, jadi sekarang ni pukul 6.07 minit. Sepatut duduk darat dah. Nampak ikan makan petang. Tunggu juga. Ni je rezeki kita untuk hari ni. 4 ekor hasil hari ni. Boleh lah bagi Pok Suh rasa ikan tergiri belum merang ni. Bukan aja? Jadi pajulah ini. Tapi nama dia juga ikan ni. Dia boleh tarik dah pagi tadi. Awal pagi tu dia goreng dah. Jadi sekarang ni ikan masuk datang balik. Lepas kita shoot balik darat tu. Mungkin nak sampai pukul 7 ada kot sampai darat. Ikan 4 ekor ni ada bayar dah. Gitu lah. Lepas tu kita tengok darat lagi. Hasil dapat berapa. Beres sektor. Gini mudah naik tu. Ha? Oh, sekarang ni naik darat dah. Tarik sikit je lagi. Esok turun pula kot. Lepas tu sekarang ni buyer tu dia ada kat Batu Rakit. Jadi kita timbang siap-siap. Lepas tu kiring dekat air je. Makna duit tak boleh tunjuk lah. Macam biasa tunjuk tangan. Kita boleh kira je dapat berapa. Tiga kilo 6. 3 kilo 6. Gua dah apa 5 ni. 4 kilo 6. Oh, dah apa 3 ni. Bajet 3. 2 kilo 8. Tiga kilo 4. Sipai tu. Berapa kilo? So guys, sampai sini je lah video kita hari ni. Ni pun dah lewat 7.28 dah. Memang lewat balik hari ni. Jadi setakat tu lah cerita ini. Yang mana dah layan video ni sampai habis. Terima kasih sangat-sangat. Yang baru jumpa channel ni, nama aku Mak Din. Sampai kita jumpa di lain video di lain hari. Okay, Assalamualaikum, bye bye.